bahagian leher tu terlalu ketat. Kadang-kadang tu bahagian leher tu terlalu lebar. Formula buat leher yang sangat selesa dan juga sedap dipakai. Okey, contoh macam saya tunjuk dekat bahagian mengikut pola nak jadi pakar jahitan. Dekat dalam sini saya tunjuk pada baju kurung moden. Ni dia. Formula bahagian leher ni. Formula bahagian leher macam 0 ke 01 ni, kita akan ikut ukuran keliling leher bahagi 6. Okey, dekat sini ukuran keliling leher bahagi 6. Ini adalah gambar rajah dan di sini adalah dia punya arahan. Ni kan 0 ke 01 ukuran leher bahagi 6. Jadi contohlah ukuran leher kita, keliling leher adalah 15, kita bahagi 6. Bila kita bahagi 6, dekat sini 0 ke 01 akan dapat 2,5 inci. Okey, ini adalah buka keruk leher kita, bukaan leher kita. Kemudian untuk kita dapatkan luas leher kita yang sedap pakai, yang selesa pakai, kita boleh ikut formula daripada 0 ke 03 yang ini. 0 ke 03 ni maksudnya kita akan ikut ukuran yang ni tau. Ukuran leher yang tadi kita dah bahagi dengan 6 tambah 1 inci ataupun 1,5 ikut kehendak kita. Dan juga dia boleh berubah. Boleh berubah ni maksudnya ikut kita lah, kita nak buat pattern leher apa. Tapi berpandukan formula ukuran leher bahagi 6. Tak kisahlah anda newbie ataupun anda pandai jahit setengah pattern pakaian, tetapi anda nak lebih mahir lagi pelbagai pattern pakaian, anda boleh dapatkan buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Tekan link di bio. Bye.